Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah agar-agar buah segar. Sangat sedap tau, ikuti Okey, ni bahan-bahannya kita ada buah-buah segar, anggur dan juga mangga. Kita boleh juga campur strawberry, kita boleh juga campur buah leci dan sebagainya Dan juga kita ada air, gula. Ini kita punya agar-agar serbuk. Okey, itu je cara dia. Okey, kita potong dadu kecil-kecil buah mangga. Begini. Sebab kita nak letak dalam acuan tu senang kan. Dan juga kita punya buah anggur ni pastikan tak ada biji Saya beli yang tak ada biji So senang kita nak makan nanti. Okey, dah siap. Kita masukkan dalam bekas ni Okey, susunlah begini. Macam mana pun tak apa, asalkan penuh kita punya. Begitu. Okey, dah susun buah anggur, kita masukkan pula buah mangga begini. Nanti dia akan, kalau ada strawberry lagi cantik dia warna merah, hijau dan juga kuning. Saya tak ada. Okey, saya buat dua saja Penuhkan semua. Okey, dah penuh begini. Kita pikan dulu Okey, sekarang kita nak masak agar-agar dia. Kita ada air, gula dan juga agar-agar serbuk. Kita masak hingga mendidih. Okey, sudah mendidih macam tu, tutup api. Okey, kita tuang aja agar-agar tu dalam kita punya yang dah sedia tadi Tak payah penuh sangat sebab lepas ni kita akan letak lapisan mangga di atas Cukup macam tu saja. Dah tertutup dia punya buah-buah tu dah. Okey, ni untuk lapisan atasnya pula. Kita perlukan mangga jugalah, potong dadu sebab kita nak blender, gula, agar-agar dan juga air biasa, air sejuk. Sekarang kita nak blender semua Lepas tu kita akan masakkan hingga mendidih. Okey, kemudian masakkan hingga mendidih bahan-bahan yang kita blender tadi, masak hingga mendidih. Okey, dah masak begini, tutup api Okey, bolehlah kita tuang dekat lapisan agar-agar tadi. Penuhkan semua. Okey, kita dah keluarkan kita punya agar-agar daripada dia punya acuan. Ini ada sikit lebih agar-agar tadi. Kita boleh tabur dekat tepi-tepi ni kita gunakan ni. Sagak je macam ni. Macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dia keluar je. Okey, so sekarang dah siap dah kita punya agar-agar buah kita Yang ni agar-agar yang kita dah lebih tadi kita buat begini. Tak buah fresh. Ni agar-agar yang kita dah siapkan tadi terlebih dahulu. Kita masuk dalam acuan tadi, kita dah buka kan. Cantik kan? Boleh buat untuk hari jadi. So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.